Jadi yang seterusnya, kesilapan pengurusan kewangan, apakah yang sering dilakukan oleh golongan muda, tak kira lah pelajar ke tak pelajar ke, dan bekerja ke dan sebagainya. Okey. Terutamanya orang Muslim itu. Okey, sekarang kita bercerita tentang pengurusan keuangan. Ya. Okey. Pengurusan keuangan ni merujuk kepada macam mana kita mengurus pendapatan kita, harta kita, yang mesti patut syariah lah. Ya. Kita buka akaun yang patut syariah. Maksudnya sumbernya halal. Sumbernya halal. Dichannelkan tempat yang halal. Ya. Halal. Kalau kita cukup ada simpanan yang banyak, cukup nisab dia, jumlah dia, cukup haul dia, kena keluarkan zakat. Simpanan zakat simpanan. Betul. Jadi pengurusan kewangan ni sebagai pelajar, memang bukan semua pelajar, semualah. Kita kena urus kewangan kita, semua mesti berlandaskan syariah, ikut yang telah ditetapkan oleh syariah. Pelajar dan bukan pelajar. Pelajar dan bukan pelajar. Pelaburan, pengurusan kewangan ini, sumber pendapatan kita gunakan di mana, adakah kita sumbernya itu sumber yang yang tidak ada horor. Jadi itu semua perlu dielakkan. Sebab tu kita kena tahu pengurusan keuangan yang patuh syariah. Okey. Itulah dia berkenaan dengan pengurusan kewangan dari segi patuh syariah. Kita perlu mendapatkan sumber kewangan, hasil pendapatan dari sumber yang patuh syariah, yang halal. Proses menguruskannya mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan oleh syariah, dilamburkan di tempat yang sebagaimana dituntut oleh syariah, dan tidak terlibat langsung dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Itu ialah nak mengurus kewangan lah, maksudnya duit dapat berapa dan keluar berapa dan ke mana arah tu. Elakkan daripada perkara yang tidak di syariah compliance itu. Kena yang syariah compliance. Non-compliance tidak dibenarkan sama sekali. Terima kasih Cik Yani. Seterusnya lah